Assalamualaikum guys. So kali ni aku tak ada kata-kata, cuma aku nak bercerita saja. Dulu waktu aku sekolah menengah dulu, aku cakap kau jujur lah. Masa sekolah rendah aku rasa aku pernah suka pada perempuan ni. Fuh. Ada aku tengah merakam dia macam terkejut. Nampak ni? Kan? Nasib baik aku pakai mic tau. Jadi kau takkan dengar suara dia tergelak. Kan? Aku ada suka seorang wanita ni. Aku takkan sebut nama dia, aku takkan mention nama dia. Tapi aku nak kau bila dengar cerita aku ni, aku nak kau ambil satu iktibar dan ambil satu pengajaran lah. Sama-sama lah. Dulu aku pernah suka seorang wanita ni lah. Aku selalu kacau dia, aku selalu ejek dia kan. Aku selalu macam nak dapat perhatian daripada dia, aku suka kacau dia. Tetapi lama kelamaan kan, aku rasa macam takkan nak sampai sini je hubungan aku. Aku nak bagi tahu dia, aku nak bagi tahu dia tapi tak dapat. Aku cuba nak jumpa dia, cuba nak tulis surat bagai semua kan, tapi tak dapat. Aku rasa macam bila sekarang bila umur aku dah tua sekarang ni kan, aku rasa bila tengok dia bila dia dah bahagia sekarang, aku rasa macam kalaulah waktu dulu aku luahkan perasaan aku, adakah nasib aku sama macam sekarang? Kadang-kadang benda tu aku terfikir dalam otak aku, dalam jiwa aku, dalam setiap aku punya solat lah. So pengajaran lah bagi aku dalam cerita aku ni sampai sekarang aku ingat, kalau kau suka kat seseorang tu, kau luahkan je. Tak kisahlah dia reject kau ataupun tidak, kau luahkan saja. Walaupun dia anggap kau macam budak-budak ke, ataupun bodoh ke, miskin ataupun apa-apa jua sekalipun lah kata dia orang, kau just luahkan dan tunggu saja jawapan daripada dia. Janganlah kau pendam perasaan dia, sebab pendam perasaan ni memang sakit mat. Dia macam luka yang tak ada nampak, yang tak berdarah. Luka yang tak berdarah dan tak nampak. Dia memang sakit gila, kau faham tak? Sebab kau tak nampak luka dan kau tak nampak dia keluar darah. Kau tak nampak, tetapi dia sakit. Dia tak ada penawar dan dia tak ada ubat. Penawarnya mungkin lah adalah sabar, menunggu, dan kau akan termenung kat langit kan, sambil kau air mata, sambil duduk je ni santai-santai macam tu aku rasa. Kan penawar dia macam ubat tahan sakit lah bagi aku lah. Tapi dia tetap sakit. So bagi aku lah, pada kat lelaki luar sana lah, kalau kau suka kat wanita tu, kau jangan pendam mat. Kau jangan pendam mat. Kau dengar tak cakap aku? Kau jangan pendam mat. Sebab sakit mat. Orang yang tengah merakam ni pun tengah menangis. So ni bukan cerita sedih, ni bukan cerita bersamamu, ni bukan podcast yang sedih. Cuma kalau kau suka kat dia, kau just cerita. Kalau kau rasa macam diri kau tak layak dan kau tak mampu nak jaga dia, kalau kau rasa kau boleh go, kau boleh go. Kalau kau rasa tak boleh go, kau jangan go. Sebab pada hujung cerita kau, dia tetap sakit. Percintaan ni sakit. Kau faham tak? Kau nampak aku gelak, tapi dalam jiwa aku sakit sebenarnya. Sebab percintaan ni sakit. Tu je aku nak bagi tahu lah. Okay.